warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan teragung yang menjadi contoh kepimpinan sepanjang zaman, serta kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti ajaran baginda dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Pada hari ini saya ingin berkongsikan sedikit mengenai ceramah ringkas yang bertajuk Bahaya Pergaulan Bebas. Tajuk ini saya pilih kerana ia merupakan satu isu yang semakin serius dalam masyarakat hari ini, khususnya dalam kalangan remaja dan pelajar, yang mana golongan inilah golongan yang suatu hari nanti akan memimpin agama, bangsa dan negara. Maka menjadi tanggungjawab kita semua sebagai pemimpin kepada diri sendiri dan komuniti untuk memahami batas pergaulan menurut Islam dan bagaimana kita boleh menangani cabaran ini secara bijaksana. Pergaulan bebas. Kita nampak ia seperti satu isu yang kecil, tapi kesannya sangat besar. Bila lelaki dan perempuan bergaul tanpa batas, tanpa adab, tanpa panduan agama, akhirnya maruah yang tergadai, akhlak yang runtuh dan masyarakat jadi keliru tentang apa yang halal dan haram. Hari ini, isu ini bukan sekadar dalam kalangan dewasa. Kita dapat lihat di sekolah-sekolah menengah pun ramai yang dah mula berpasangan, buat konten sweet dekat TikTok. Yang lebih membimbangkan, ada kes pelajar perempuan yang bersalin dalam tandas, buang bayi dalam tong sampah, sebagaimana yang dilaporkan di akhbar harian Metro dan laporan JKM tahun lepas. Kita kena jujur, ini bukan kes yang terpencil. Dalam laporan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, lebih 15,000 kes kehamilan luar nikah dilaporkan dalam kalangan remaja sepanjang tahun lalu. Itu adalah yang telah direkodkan, dan yang tak direkodkan entah berapa ramai yang masih kita tidak tahu. Dan di media sosial juga kita dapat lihat satu trend yang sangat membimbangkan, seperti remaja upload video pegang tangan, peluk di tempat awam, buat vlog dating dan seolah-olah bangga melanggar batas Islam. Tapi sedarkah kita maksiat itu bermula daripada perkara kecil yang dianggap biasa? Realitinya, ramai anak muda hari ini hilang panduan. Bukan sebab tak tahu hukum, tapi sebab tiada pemimpin yang membimbing. Ibu bapa terlalu sibuk, kawan-kawan pun sama naik. Maka, di mana kita nak letak tanggungjawab kepimpinan? Dalam Islam, setiap orang adalah pemimpin. Sabda Nabi SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pelajar adalah pemimpin kepada dirinya sendiri. Kalau kita sendiri tak jaga batas pergaulan, macam mana kita nak pimpin diri, apatah lagi masyarakat? Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan contoh bagaimana lelaki dan perempuan bergaul dengan penuh adab dan maruah. Tak ada mesej sampai tengah malam, tak ada keluar berdua-duaan. Islam bukan larang bergaul, tapi Islam menetapkan adab supaya maruah manusia dijaga. Ingat, Nabi bersabda, tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, melainkan syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka. Dalam dunia sekarang, kita dapat lihat semua orang mahu bebas. Ramai yang mahu bebas untuk bercinta, bebas untuk mendedahkan aurat, bebas untuk buat konten mesra tanpa rasa malu. Tapi, orang yang menjaga dirinya dengan iman adalah orang yang paling luar biasa. Sebab itu, kalau kita nak jadi pemimpin sebenar, kita mula dengan memimpin diri kita sendiri. Jangan mudah terpedaya dengan cinta palsu, dengan ayat manis yang akhirnya merosakkan masa depan. Jagalah maruah, jagalah akhlak. Jangan takut untuk berkata tidak pada pergaulan yang haram.
Jangan rasa lemah bila memilih untuk jaga diri. Dalam dunia yang menormalisasikan maksiat, orang yang memilih untuk menjaga batas adalah pejuang. Itulah pemimpin sebenar. Pemimpin yang tahu bila perlu tegas walaupun ramai yang mempersenda. Pemimpin yang memilih redha Allah walau terpaksa lawan arus dunia. Jadi, sebagai umat Islam dan sebagai bakal pemimpin masa depan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita perlu mula memimpin diri sendiri dan menjaga adab, jaga pandangan, jaga maruah. Pergaulan yang tidak terkawal bukan sahaja merosakkan akhlak, tapi menggelapkan masa depan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan lidah. Dan jika tidak mampu juga, cegahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman." Jadi, kalau kita rasa kita tak mampu ubah masyarakat, paling kurang kita ubahlah diri kita sendiri. Pimpinlah nafsu dengan iman. Pimpinlah diri dengan maruah. Kerana hanya dengan kepimpinan yang berlandaskan Islam, masyarakat dapat diselamatkan daripada kehancuran. Saya akhiri ceramah ini dengan seruan, jangan takut untuk berbeza, jangan takut untuk menjaga batas. Dalam dunia yang menormalisasikan maksiat, orang yang memilih untuk menjaga diri adalah pejuang sebenar. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.